Boomerang 18 atau structure. Dua-dua kasut ni kategori sama tapi feel dan fungsi berbeza. Yang pertama, feel bila pakai. Nike Boomerang 18, ciri yang paling menarik adalah dia punya cushioning yang sangat tinggi, mixer 2 layer, Zoom X dan juga React, memberi rasa sangat lembut dan perlindungan ketika menampak. Sangat sesuai untuk larian santai, long run atau recovery run. Okey, untuk Nike Structure 26 direka sebagai stability running shoe. Kasut lebih stabil, rasa mixer dia React lebih padat dan kukuh dan lebih fokus pada stability. Cushioning ada tapi tak setebal atau lembut macam Vomero. Dia lebih ke arah rasa base yang solid dan sesuai di bawah kaki. Dia lebih solid dan kurang lembut bouncy berbanding Vomero. Yang kedua, fungsi kegunaan dan tujuan reka bentuk. Nike Boomerang 18, tujuan dia kasut baby trainer dengan fokus kepada comfort atau cushioning maksimum sesuai untuk larian jarak jauh, long run, hari larian ringan atau recovery run yang prioritaskan keselesaan dan kurangkan keletahan pada kaki. Dan kasut ni pun boleh dipakai untuk kasut harian atau kasut jalan. Nike Structure, tujuan utama dia kasut supportif atau stability untuk pelari yang perlukan bantuan kawalan pergerakan yang lebih terarah pada setiap langkah dan ingin kasut yang agak versatil untuk daily mileage tanpa terlalu lembut, dan dia kurang fokus pada cushioning tinggi tapi lebih pada guidance dan ketahanan semua arah. Kalau kau nak rasa apa perbezaan dia, boleh datang ke kedai untuk cuba dua-dua kasut ni. Okay?